Okey, tindak balas redox, tindak balas penurunan berlaku serentak. Tindak balas redox, tindak balas penurunan serentak. Tindak balas penurunan berlaku serentak. Tindak balas pengoksidaan, tindak balas penurunan berlaku serentak. Tindak balas redox, tindak balas penurunan berlaku serentak. Ada 4 perkataan: tindak balas redox, tindak balas penurunan berlaku serentak. Alright. Yang kedua, tindak balas pengoksidaan. Tindak balas di mana elektron diderma atau tindak balas di mana nombor pengoksidaan bertambah. So, pilih salah satu lah. Tindak balas di mana elektron diderma. Tindak balas pengoksidaan, tindak balas di mana elektron diderma. Okey. Tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan, tindak balas di mana elektron atau tindak balas di mana elektron diterima. Tindak balas penurunan ni tindak balas di mana elektron diterima. Atau tindak balas di mana nombor pengoksidaan berkurangan. So, tindak balas di mana elektron diterima untuk teknik balas penurunan. Ejen penurunan bahan yang mengalami tindak balas pengoksidaan. 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 Tuliskan persamaan setengah dalam sistem pengoksidaan tindak balas. Tindak balas ini bersifat ejen penurunan perasaan perbezaan nombor pengoksidaan bagi tiga nombor pengoksidaan. Diterima E ke diderma E. Diterima elektron, kalau dia cakap kirakan nombor pengoksidaan, diterima elektron atau diderma elektron. Kirakan nombor pengoksidaan, kirakan nombor pengoksidaan diterima elektron kepada diderma elektron. Tindak balas pengoksidaan Mg2+ tambah 2E. Tindak balas pengoksidaan Mg2+ tambah 2E. Tindak balas penurunan Mg tambah 2E kepada Mg. Dia macam tengah-tengah. Tindak balas redox ni ferum tambah E. Dia tak ada kuasa-kuasa kat situ. Zn plus Zn 2 Zn 1 Zn 2. Ejen pengoksidaan Cu2+, ejen penurunan Zn. Dia kena kira lah. Tidak balas Zn2+ tambah 2E. Kirakan NP unsur yang bergaris. Mg tambah negatif 1 2. Oh, dia tukar-tukar. Masih tambah 2 je. Ya, aku dah lambat dia. Sumpah aku dah lambat. Bye.